24 pelumba bersedia sekarang ini untuk mengharungi 12 pusingan bagi perlumbaan expert final. Mampukah K. Sivanesan? Beliau hanya bermula di petak yang ke-6. Ini pula ialah Shana Syahidan. Dia pula bermula di hadapan Sivanesan Faizal Yahya yang mengungguli saingan expert B bermula di petak kedua, sementara Obert ataupun Rosnizam Makno bermula di petak yang pertama. Jadi mampukah Obert untuk mengekalkan kejuaraannya yang dimiliki di Litar Pasir Gudang? Kita nantikan 12 pusingan akan ditamatkan oleh semua pelumba ini. Mereka sekarang ini mengharungi pusingan warm up. Inilah dia senarai ataupun kedudukan petak permulaan. Jatak Chong bermula di petak yang keempat. Sementara itu Abdul Rahim Siddiq pula berada di barisan yang kedua. Wazi dan juga Syahrul Nizam Tamin, dua pelumba berpengalaman, hanya bermula di barisan yang ketiga. Jadi kita tumpukan sekarang ini kepada perlumbaan expert final ini di Melaka. Obert, mampukah dia untuk berada di podium selaku juara bagi kelas expert ini? Perlumbaan akan dimulakan pada bila-bila masa saja. Kita tumpukan sekarang ini. Mereka sudah pun bermula sekarang ini menghampiri selekoh yang pertama. Selekoh yang agak bahaya. Siapa yang mendapat Olcott? Obert berada di tempat yang pertama. Shana Syahidan di tempat yang kedua sekarang ini. Tidak ada pelumba yang terjatuh di selekoh yang pertama, tapi kita perhatikan Faizal Yahya meminta Shana Syahidan, saya rasa, untuk berada di hampir terjatuh pula. Rosnizam Makno di tempat yang ketiga tadi. Beliau telah pun dipintas oleh Faizal dan juga Shanas. Berada di tempat yang ketiga sekarang ini. Itu dia, siapakah itu? Wazi Abdul Hamid. Terjatuh dia, terlanggar tembok keselamatan. Wazi Abdul Hamid, mampukah dia untuk meneruskan perlumbaan? Kita perhatikan sekali lagi bagaimana beliau gagal mengawal motosikalnya di kawasan selekoh sehingga terbabas dan melanggar tembok keselamatan. Tapi kita tumpukan sekarang ini kepada Faizal Yahya yang berada di depan, diikoni rapat oleh Shana Syahidan dan juga Jatak Chong di tempat yang ketiga sekarang ini. Sementara itu K. Sivanesan memburu Jatak Chong di tempat yang ketiga. Rosnizam agak sudah berada jauh di belakang sekarang ini. Yap Chi Leong pula gagal untuk meneruskan perlumbaan. Terjatuh dia di kawasan selekoh. Tapi sekarang kita perhatikan Jatak Chong sudah pun berada di tempat yang kedua. Berjaya memintas Shana Syahidan. Dan sekarang ini K. Sivanesan pula memburu Shana Syahidan. Dan bagaimana? Sudah pun berjaya sekarang ini. Jatak Chong berada di tempat yang kedua. Kita perhatikan tadi, hampir-hampir saja K. Sivanesan berjaya memintas Shana Syahidan. Tetapi beliau bijak menutup ruang. Di manakah kelibat Obert? Dia di tempat yang kelima saya rasa. Tapi kita perhatikan Jatak Chong memintas Faizal Yahya di kawasan selekoh. Itulah pengalaman yang dimiliki oleh Jatak Chong, pelumba veteran bagi siri kejuaraan Capri di Malaysia ini. Namun persoalannya, mampukah dia bertahan? Kerana Faizal Yahya dikenali sebagai seorang pelumba yang pantas. Di laluan lurus sekarang ini bagaimana? Faizal Yahya cuba memintas tadi, tetapi Jatak Chong menutup ruang. K. Sivanesan juga cuba memintas. Shana Syahidan bagaimana? Di laluan lurus sekarang ini sudah pun berjaya menghampiri selekoh yang pertama. K. Sivanesan sekarang ini di tempat yang ketiga. Shanas di tempat yang keempat. Rosnizam ataupun Obert di tempat yang kelima sekarang ini. Jadi mampukah Rosnizam untuk memperbaikikan kedudukannya? Jatak Chong masih lagi berada di depan sekarang ini, diburu oleh, kita perhatikan sekarang ini Ahmad Fuad Barudin tiba-tiba saja berjaya memintas Rosnizam Makno. Beliau berada di petak yang ke-10 tadi. Tetapi sekarang ini sudah pun berjaya memintas Rosnizam Makno. Perhatikan motosikal nombor 26. Itulah Ahmad Fuad Barudin. Namun sekarang ini K. Sivanesan sudah pun berada di tempat yang kedua. Ada pelumba yang terjatuh. Siapa? Rosnizam Makno.
Dari tamatlah harapan, musnahlah harapan Rosni Zamano untuk mengekalkan kejuaraannya. Tak Chong masih di depan. Sementara itu Casey Vanessa tempat yang kedua sudah pun memintas Faizal Yahya sekarang ini. Shana Shaidan juga berada di sana. Tapi kita tumpukan juga kepada Ahmad Fuad Barudin yang berjaya memintas Rosni Zamano sebelum dia terjatuh tadi. Tapi kita tumpukan kepada Casey Vanessa yang berjaya memintas Tak Chong di kawasan Seleko. Hebat sekali perlumbaan yang dipamerkan oleh dua pelumba berpengalaman ini. Tetapi kita perhatikan bagaimana Tak Chong cuba untuk memintas kembali Casey Vanessa. Faizal Yahya juga cuba untuk mendekati Tak Chong. Tetapi kita perhatikan Syafizan Buang yang berada di belakang sekali cuba menghalang pelumba-pelumba lain. Kita perhatikan Tak Chong cuba untuk memintas Casey Vanessa dan sudah pun berada di depan. Tetapi mereka kembali bersaing sekarang ini. Casey Vanessa dan juga Tak Chong. Mampukah Tak Chong untuk berada di depan? Casey Vanessa pula yang berjaya untuk memintas Tak Chong. Sekarang ini Casey Vanessa berada di depan. Faizal Yahya cuba memintas Tak Chong di kawasan Seleko. Faizal Yahya di tempat yang kedua. Tetapi Ahmad Fuad Barudin cuba kita perhatikan sekarang ini berjaya memintas Shana Shaidan untuk berada di tempat yang keempat. Dari jauh dia cuba memintas lumba seorang demi seorang. Pusingan yang terakhir sekarang ini Casey Vanessa di tempat yang pertama. Faizal Yahya sudah pun berjaya memintas sekarang ini. Faizal Yahya pula berada di depan. Mampukah dia bertahan? Kita tunggu dan lihat sekarang ini. Kerana Casey Vanessa dan juga Tak Chong sentiasa memburu Faizal Yahya. Terjatuh pula. Siapakah itu? Shana Shaidan saya rasa. Beliau gagal mengawal motorsikalnya di kawasan Seleko dengan terlanggar tembok keselamatan. Tapi kita perhatikan sekarang ini semakin mengambil garisan penamat Faizal Yahya. Itu dia kemenangan untuk Faizal Yahya. Kejuaraan expert bertukar tangan lagi, meninggalkan Casey Vanessa di tempat yang kedua. Sementara Ahmad Fuad Barudin berada di tempat yang ketiga. Tak Chong yang pada satu ketika berada di depan menamatkan saingan di tempat yang keempat. Tahniah diucapkan untuk Muhammad Faizal Yahya daripada pasukan Mos Ahong Yamaha. Pada mulanya saya start agak lambat sedikit sebab ada masalah pada carburation motor saya. Dan bila saya masuki turn pertama, saya orang terakhir dan lap saya try potong satu persatu dan akhirnya last lap tu saya cuba mencelah di ni corner terakhir dan saya dapat memintas Tak Chong. Motor saya memang dah maksimum sampai sana I bawa pun. Mungkin motor Faizal lebih baik dari saya dengan tunggangan dia pun lebih baik dari saya. So hari ni hari untuk dia lah. For points mungkin I got good points now. Because the second Syarul is not in the race, just not DNF, so it's very good for me in the points. Masa lap ke-8, ke-6, saya seperti saya punya tayar dah maksimum. Tu lagi lap yang terakhir baru saya mintas kedua-dua. Sebab saya rasa lap yang terakhir dapat menggunakan sepenuhnya tayar. Kedudukan tempat kedua sudah cukup untuk Casey Vanessa untuk mengekalkannya di kedudukan teratas kelas expert dengan 70 mata.